Hai, Assalamualaikum. Bagi kau tengok, kereta aku ni dah 5 tahun aku pakai ni. Masa aku beli, aku buat pre-order. Ingat lagi aku harga. Masa tu mula first PKP 358,000 body je. Kita tengok full Modelista ni kereta ni. Sport RAM, Modelista, komplit, jajan dia semua komplit. Exhaust apa semua. Dan aku beli lagi satu, Taha 45. Yang aku beli ni, ini 4 wheel. Untuk wheel fire baru, dia ada 3 jenis. Pertama, Taha 40 2 wheel. Yang kedua, Taha 45. Tengok kisi nama dia lah, 4 wheel macam ni lah. Yang ketiga, AA-40 hybrid model. Ini pun sama juga, full Modelista. Kau boleh tengok sini depan. Ini aku baru je ambil. Sekarang tengah buat tinted full Modelista, jajan semua komplit. Nampak lampu kecil tu, jahat tu kat pintu tu. Tu level fire tu, jahat ni. Lepas tu lampu bawah tu, lampu welcome, full Modelista. Kita tengok look depan dia, kena lah dengan number flat tu. So apa yang korang nampak, aku baru je ambil. Buat tinted, minta tolong budak aku buat tinted. Lepas tu tukar kapet sini. Dia kapet ni pun dia model, bukan kapet biasa lah guys. Siapa yang main benda ni, diorang tahu lah. Biasa kalau kau beli kapet dia nipis. Ini kapet dia kau tengok tebal gila. Ini kapet asal original. Berat. Bulu dia dah macam bulu jembut pula. Dah macam bulu ni lah. Tapi aku tak minat. So aku beli, aku pakai 3D punya. Ini aku beli 1,800. Dia ada diskaun kan, nampak? So aku minat yang pattern macam ni. So budak-budak tengah tolong aku pasang benda ni semua. So nanti besok aku akan hantar dekat aksesori lah kereta ni. Nak buat lagi. So nanti aku akan share lah benda apa yang aku buat kat aksesori. Banyak juga nak buat. Interface dalam, monitor belakang, itu ini. So macam inilah rupa dia. Wheel fire baru. Dia kalau family car, aku recommend lah. Tak payahlah wish ke apa ke kan. Ada modal dia sekarang pun dah murah, 160, 150 pun dah boleh dapat. Untuk korang yang family car kan. Family car, ambil lah wheel fire. Estima tu dia tak, kalau kau bawa Estima pun dah sedap, kau cuba wheel fire lagi sedap. Ini lagilah sedap ni, 4 wheel lagi sedap. Bagi